Adi. Hang kerja dekat itu lagi ya? Macam mana? Olimpi ya? Kerja itu lagi. Bolehlah orang kata Abuan cukup makan. Hang kerja 10 jam kan? Hang tak penat ke? Penat lah juga. Habis tu kalau aku tak buat kerja tu, hang nak aku makan apa? Hang nak tambah income tak? Hang pernah terfikir tak pasal trading? Trading? Trading forex lah. Takkan yang tu pun tak tahu. Aku pun baru start 2-3 bulan lepas ha. Bagi aku okey lah, alhamdulillah. Aku pakai ni, SM online trading platform. Macam scam je ni. Ni lah orang panggil skim cepat kaya. Hang dah terpengaruh dah ni. Dok, bukan. Aku pun mula-mula fikir sama je dengan hang. Tapi ni bukan scam tu. Trading ni dia pasal strategi, konsisten dengan disiplin. Ni hang tengok ni. Kalau hang nak tahu, SM online trading platform ni juta orang dah percaya. Klien SM saja ada 15 juta orang daripada 150 negara. Lepas tu dia pun ni selalu menang award winning trading platform. Sebab apa? Sebab dia pun ni konsisten. Sebab tu dia pun boleh menang macam-macam award tu. That's why lah aku pilih SM ni. Oh, kalau macam tu aku dah try lah. Apa pula tak boleh ya. Dah ni hang buka telefon hang tu, hang download dekat App Store ataupun Play Store. Benda simple pun. Yang ni? Ha tu. Trading apa orang cakap tadi? XM Trading. Hang tahu tak? Demo tu aku double seminggu. Lepas tu semalam ni aku tukar nak kelas. Aku ada lah buat trik kecil-kecil dulu. Betul lah tu. Macam tu lah. Tapi hang pasal tak benda ni? Tak tahulah hang pasal ke tak? SM Trading ni, dia ada SM Partner Program. Tahu tak? SM Partner Program? Wah, hang tak tahu no. Aku ingatkan hang tahu. Program ni, kalau hang nak tahu, hang dapat passive income. Ada daily payment. Makna kata tu, hang punya untung tu lagi cepat lah. Sebab apa? Sebab dia ada automated rebate system. Kiranya kalau kata hang boost tu, hang punya untung tu unlimited commission. Hang pun tahu kan. Sebut unlimited ni faham-faham lah. Lepas tu hang kena tahu, dia ada smart tool. Lepas tu dia ada support for trader. Satu lagi, dia ada advanced charting tool. Wah, hang kena tahu benda ni. Oh, faham. Maknanya lagi mudah lah kalau macam ni. Okey, jalan depan lagi. Tutup mata rapat. Jangan buka, jangan tipu. Depan lagi, jalan lagi. Stop. Okey. Ready ya? 1, 2, 3. Buka mata. Tada! Wah, cantiknya. Awak cakap colour baru Cantik kan? Hari tu kan awak dah cakap awak suka warna pink. Jadi saya tak tahu nak letak mana warna ni. Saya letaklah dekat kereta ni. Patutlah sebelum ni kalau saya ajak keluar je sikit-sikit busy. Satu lagi saya tukar kali ni sebab saya takut nanti Bami tahu. Kan? Lah awak ni tak habis-habis lah dengan Bami tu. Saya serabut lah. Cuba jangan duk sebut dah nama dia. Daripada awak duk teringat kat si Bami tu, lagi baik awak bawa saya jalan-jalan. Yalah, baiklah. Saya minta maaf, okey? Okey, jom. Saya buka pintu lah. Okey. Boleh. Tunduk kepala, jaga kaki. Okey.
buatku percaya. Tapi dari gerak-gerikmu ku tidak akan diperdaya. Ku tahu isi hatimu, semua yang bermain di mindamu. Beginilah akhirnya perjalanan kita. Kawanku, cerminlah dirimu, katamu, semuanya menipu. Ku lepaskan memorimu, ku restui keinginanmu. Segalanya yang ditempuhi hancur saja, buatanmu berbisa. Awak jadi terbalik nak? Awaknya. Saya letih lah. Saya nak balik rest. Sekejap lagi malam, Hakim ajak lepak orang Bami pula. Okey, kalau macam tu, jom lah. Tak apalah. Awak tunggu sini. Saya pergi ambil kereta dulu. Awaknya kalau kita pergi sekali, kan dekat je tu. Bukannya apa. Saya kesian nak jalan kaki jauh tu. Okey, tunggu sini tau. Cepat sikit. Ya. Izzah. Puas aku cari hang sebelum ni. Hang pergi mana? Buat apa hang diam daripada aku? Awak, apa problem hang lagi? Tak cukup-cukup lagi kau dengan apa yang hang dah buat sebelum ni? Dan ni bila aku dah happy dengan life aku, hang tak berhenti kacau aku. Aku bukan nak kacau hang pun. Cuma aku ni... Cuma apa? Cuma rindu. Hang ni tak habis-habis dengan rindu hang. Hang ingat dengan perkataan rindu hang tu, hang boleh sembuhkan balik hati aku ni. Dahlah, lepas ni kalau hang jumpa aku kat mana sekalipun, hang jangan main tegur aku, hang nak main cakap dengan aku pun tak payah. Hang anggap antara kita dua ni tak pernah ada apa pun. Pedih di belakang kau mendua, terbongkar segalanya. Aku pula dipersalah demi nampak kau mula. Ku diam tanpa kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kim. Hang balik ni cuti kerja berapa hari? Aku pun tak tahulah. Kalau lepas call aku pergi lah. Oh. Best noh kalau kerja macam dengan hang. Cuti pun gaji masuk. Best lagi jadi macam. Cuti boleh keluar dengan awak. Kalau aku ni kerja je. Oi Mi, hang nak tahu tak? Member kita lah ni dah ada awek. Awek? Dia tak nak cerita kat aku pun. Tak contoh kat Bami ke? Takkan saya nak relay kot. Mi, hang jangan percaya nak cakap Kim ni. Oi Mi, hang nak tahu tak? Madi lo ni keluar dengan awek tak naik motor dah. Hang nak tahu dia naik apa? Naik apa? Dia naik kereta. Dia nak jadi budak kereta pula lah ni. Hang nak tahu dia naik kereta apa? Ni, dia naik kereta. Lambang H. Betul? Kereta? Hang beli kereta? Hang ni apa? Aku rasa aku nak kena gerak dah. Esok aku nak mengawal pula. Aku ajar kan. Hampa sembang tu. Hang ni tak ada apa-apa dia nak balik. Tak serong tu kau. Remy,
Hang kau siapa tadi? Aku kau awet aku lah. Awak hang gaduh dengan dia ke? Aku tengok hang lain macam je. Pandai kan. Aku bergaduh dengan dia. Okey. Aku nak minta tolong hang ni. Boleh tak? Sikit lah. Hang nak minta tolong apa? Ni. Tengok. Tu dah awet aku. Kalau hang jumpa dia dekat mana-mana ke, hang beritahu lah kat aku Boleh tak boleh ni? Boleh. Mi. Hang dengan awet hang dah berapa tahun lah? Lama tak lama jugalah. Tak masuk 5 tahun. Kalau ni aku nak disambung. Tak mau turun. Kau pun terima kasih sebab nak tolong aku. InsyaAllah. Tak. Ready? Kim. Ada apa hang nak ajak aku nyebut sangat ni? Macamlah tak ada hari esok. Betul ke keluar dengan awet Bami? Apa hang ni? Kanlah aku nak belah awet member pula. Hang stick to the point boleh tak? Hang jangan duk spin cerita lah. Awak diam. Hang beritahu aku benda betul boleh tak? Hang sedap tak apa yang hang buat ni? Dia tahu awet Bami kot. Tahulah, tak payahlah tak buat macam ni. Jadi betul lah hang keluar dengan awet Bami. Dia bukan awet aku. Aku dengan dia je sekawan. Salah ke? Salah ke tak? Hang tak kesian ke kat Bami? Siang, malam, pagi, petang dia teringat dekat awet dia. Yang hang tanpa rasa bersalah keluar dengan awet dia. Kawan jadi apa hang ni? Yang Bami pun Fizzah tu dah tak mau dekat dia. Yang dia still ligam pasal apa? Lepas tu dah bila jadi macam ni nak salahkan aku pula. Lah ni Bami tahu tak? Hang rapat dengan awet dia. Oh, sorry. Bukan awet dia lagi. Cuma ex. Tapi Bami tu yang gila bayang. Macam tak ada perempuan lain. Lah ni aku nak hampir minta maaf dengan Bami. Punca macam ni lah kita boleh putus kawan. Aku pula nak kena pergi minta maaf dengan dia. Hei, memang tak lah. Lah ni macam ni Hakim. Kalau hang balik sini, hang nak cari pasal dengan aku, better hang balik duduk sana lagi bagus lah. Hang ni tak habis-habis. Sampai sini, hang cari aku. Hang nak apa lagi? Aku ni kan tak faham lah. Kalau aku tak main omong hang ni, aku tahu hang tak kalah dengan aku kan? Hello. Mestilah. Hang siapa? Nak aku ni layan hang lagi? Okey, tak apa. Lah ni aku nak tanya hang, siapa lelaki yang selalu hang keluar tu? Loh, hang siapa nak ambil tahu pasal aku? Dah lah Bami, tak payah duk peduli sangatlah. Aku ambil tahu pasal hang sebab hang tu awet aku. Bodoh. Bila masa aku ni masih lagi awet hang. Hang tolonglah sikit Aku ni rimah dengan benda tu. Awak lah ni hang dah berubah ha. Dulu hang tak macam ni pun. Hang tanya aku, awak aku berubah. Aku berubah sebab hang lah. Cukup-cukup lah Bami. Aku malas lah nak bergaduh dengan hang. Hang sepatutnya dah lama dah move on. Move on? Senang hang cakap. Bila aku tengok hang keluar dengan lelaki tu, aku yang sakit hang tahu tak? Okey, fine.
Kalau hang nak tahu sangat siapa dia lelaki tu. Lelaki tu kawan hang sendiri. Siapa kawan aku tu? Madi. Puas hati hang. Madi tu boleh bagi aku lebih lagi pada apa yang hang bagi. Tapi hang jangan nak libatkan Madi. Sebab Madi tak ada kena mengena pun dengan kita. Okey. Jadi sebelum ni masa hang dengan aku, hang dah jatuh hati dengan dia lah kan? Ha? Awak dia? Hang mengaku je lah yang selama ni hang suka dekat dia. Okey, aku mengaku. Aku dah lama suka Madi tu. Hang jangan ambil tahu pasal aku ni lagi. Woi Mi, kalau boleh aku nak hampa bincang cara elok-elok. Aku tak mau sampai hampa dua gaduh. Bami, aku betul-betul nak minta maaf kan. Kalau sebelum ni aku tak pernah cerita. Jadi, hang boleh tahukan semua cerita. Aku tak marah dekat aku. Aku dengan dia kawan je pun. Tak lebih daripada tu. Kalau hang tak puas hati apa-apa dengan aku, hang bagi tahu apa yang tak puas hati. Lagipun, hang dengan dia dah tak ada apa-apa kan? Kalau betul hang tak puas hati dengan aku, hang direct je dengan aku, Mi. Ha, memang. Memang aku tak puas hati dengan hang. Aku buat apa dekat wei hang? Aku buat apa dekat wei hang? Bagus apa? Woi Mi! Mi, kujahlah tu! Mi! Apa hampa dua ni? Tadi hampa kata nak bincang elok. Hampa ingatkan dengan bertumbuk ni boleh settle masalah ke? Apa masalah pun boleh bincang dengan elok lah. Bukan macam ni. Macam ni kah hang punya panggil Madi? Aku sampai lah ni aku tak percaya yang hang buat semua benda ni. Hang tahu tak? Tak pernah terbayang sekalipun. Kawan yang aku percaya selama ni yang balas kat aku. Kawan jenis apa hang ni? Sorry, Mi. Aku tak ada niat pun nak ampas dia daripada hang. Aku harap boleh terima semua benda ni. Patutlah sebelum ni hang haji mengelak daripada aku. Rupanya sebab ni. Macam ni hang kata kawan? Ha? Macam ni kah hang kata kawan? Start pada hari ni, hang bukan kawan aku lagi lah. Mi, apa hang cakap ni? Madi nak pergi mana, Di? Di! Remy, takkan sebab macam ni hang nak berkawan dengan Madi? Dia tu kawan kita kan? Sebab bila hang nak macam ni? Tu kawan hang, bukan kawan aku. Hang cuba terima takdir yang dia tu bukan hak hang. Mungkin dia hak Madi. Ramai lagi lah perempuan kat luar sana. Perempuan lain ada kan? Tak mudah, Hakim. 5 tahun aku dengan dia. Tak mudah aku nak lupa. Ya, aku faham perasaan hang tu. Tapi sampai bila hang nak bergaduh dengan Madi? Aku harap hang boleh maafkan dia.
Hai. Mi, hang menung bo. Jalan lah. Malah aku nak main sabuk kan tau tak. Lepas tu takkan aku nak main seorang. Dok, lo ni hang fikir lagi ke pasal Madi tu? Dah lah Mi, tak ada fikir sangat pasal Madi tu. Kita enjoy dulu. Aku nak tanya hang lah Hakim. Sebab apa Madi gamuk buat macam ni dekat aku? Nak salahkan dia pun tak boleh ni. Kita tak tahu apa yang jadi. Tapi Madi tu, dia tahu yang Fizah tu awet aku. Tapi sampai bila Mi hang nak gaduh dengan dia ni? Disebabkan awet saja hang nak gaduh dengan dia. Malu Mi, malu. Masalahnya lah ni, aku gaduh dengan Madi tu bukan sebab awet sangat pun. Ni soal kepercayaan. Mana kepercayaan dia dekat aku? Sebab tu aku suruh hari tu apa bincang elok. Dah jadi macam ni, susahlah. Okey. Kalau lah satu hari nanti aku dah tak ada kan. Hang beritahu dekat Madi yang aku ni dah maaf kat dia. Ada mengabuk Abi. Apa ini ni? Udah Mi. Tu kan dia lah bingung. Jalan. Sikit. Turn, jalan. Nampak nuk tu. Kalau hang nak selamat, bagi apa yang ada. Kalau aku tak mau bagi, nak buat apa? Okey, aku bagi. Tapi yang lepas dulu. Mi, aku ni asyik menang je dengan hang. Aku rasa hang training lah. Hang tu gaya dah ada. Tapi tak cuy. Hang dengar tak apa yang aku cakap ni? Aku cakap dengan hang kat sini, bukan dekat sana. Tu mati tu. Kita kan tolong dah. Mi, tu kawan kita tu. Aku dah cakap dekat hang kan. Tu kawan hang, bukan kawan aku. Oi Mat, kalau betul yang nak lawan, hang lawan dengan aku.
lelaki yang naik Honda Jazz tu boleh? Aku nak tahu sangat-sangat. Kalau hang dapat info apa-apa ke, hang beritahu dekat aku boleh? Saya tahu masalah ni, Rai. Aku malah masuk campur. Lagipun, hang kan banyak duit. Hang tinggal je lah Fizah tu. Lepas tu hang lupakan dia. Settle masalah. Tak boleh, Di. Hang pun tahu kan, aku dengan Fizah dah lama. Susah aku nak lupa. Tu pun kalau boleh tolong lah. Kalau tak boleh tolong, tak ada salah pun. Tak apalah, Di. Aku minta maaf lah ajak hang lepok tengah-tengah. Lewat malam macam ni. Patutlah sebelum ni Hang Haji mengelak daripada aku. Apanya sebab ni? Macam ni hang kata kawan? Hah? Macam ni ke hang kata kawan? Start pada hari ni, hang bukan kawan aku lagi lah. Jauh tengok tu. Tengok kat Bami ke? Kim, aku tak ada nak minta maaf dengan Mami. Kalau dia ada depan aku lah ni, aku nak sangat peluk dia. Tapi aku tak dan. Allah peluk dia dulu. Jangan nak salahkan diri sangatlah, Madi. Masa dia hidup, aku ego. Entahlah. Aku tak boleh maafkan diri aku lah. Nak menyesal pun tak guna dah. Tapi sebelum dia pergi, dia ada beritahu aku yang dia dah maafkan hang. Sayang juga hang dekat aku kan. Orang terkejut. Mami lah tu. Yalah. Habis tu ingat siapa? Fuad. Mi, Relax lah. Aku tak mati pun. Hero kan? aku dah minta maaf, Mi. Aku dah maafkan hang pun. Dah ni aku dah reda dah. Betul lah cakap Hakim sebelum ni. Mungkin tadi dia bukan dengan aku. Mungkin dengan hang kan? Macam mana? Fiza? Sihat?
sedih teruk. Buat sedih. Hang tayak sebab aku ni. Eh? Mana Madi dulu? Mana Madi aku kenal? Apa hang ni? Malu lah tu. Ada Hakim pun. Yalah, benda yang lepas tu lepas aku tak mau ambil tahu. Betul. Betul. Minta maaf ni. Aku tak mau maafkan. Aduh, kawan kan. Sakit lah. Sakit ke? Bukan sakit sini. Dan ni nak kopi tak? Sekolah ya. Tapi aku tak mau mana. Sebab kita dah mana? Kita dah mana? Ya. Dah cukup. Aku sakit kan. Tengok sakit. Ni. Oi! Mak. 1, 2, 3. Nampak? Boleh duit dah apa? Memanglah, mana tak seronok. Dah lama aku tak rasa relax macam ni. Mula-mula dulu aku ingat macam bohong. Tapi lepas aku guna XM Partner Program, aku fahamlah sebab apa ada 200,000 partner yang join program ni. Banyak benefit tau untuk affiliate. Macam-macam jugalah yang kau dapat. Tu buruk kata kat hang dah.